Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey. Hari ni aku berada di Pulau Layak, Penyabung rasa. Pulau Layak. Tapi aku main satu hari je lah. Hari ni satu hari. Tu kemah nanti aku tunjuk aku punya tempat kemah aku. Ada 5 orang, hari ni aku 5 orang. 2 dah kat sana. 2 dah kat sana, dia orang bottom. Yang 2 masih dekat kemah lagi. So aku ni nak pergi casting, nak ikut diorang yang 2 orang bottom tu. Okay. Kita terus kita nyusul-nyusul tepi batu ni, tengok mana spot yang cantik, kita try cast. Okay, kita sampai spot pertama. Kita cuba baling-baling sini ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, buang toda. Ikan toda. Tu kena. Tu toda. Toda tu. Oh, tak badan lah. Takut kat badan. Pergi dah macam apa lah. Ikan wajib. Bila mancing di kepulauan, inilah ikan wajib ni. Toda. Let's go. Boleh lah ni untuk laut orang ni. Okey, kita teruskan lagi mancing. Kita cari ikan target. Pasti ada ni ikan target ni. Haluan atas. Haluan yang sangat-sangat mencabar. Memang mencabar. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu bawah lagi ni tu. Memang kena hati-hati. Sangat-sangat berbahaya. Baluan berbatu yang sangat berbahaya. Kena lagi. Alamak, patah joran aku. Wah, siap Aduh. Bos tu. Habislah. Silap lah. Patut aku pam ke atas tadi. Jauh tu perjalanan. Ya tu. Aduh.
Sedih lah. Road vlogger. Road vlogger aku dah cukup lah sampai di sini dia punya riwayat dia. Silap aku bosku. Pasal kena batu tadi kan. Aku tembak tu, lepas tu aku tembak ke atas gitu kan. Ni aku ke tepi. Kena batu lah. Terus patah. Tak boleh buat apa lah. Dah nasib lah. Apalah. Aku balik kemah dulu lah. Aku ambil satu lagi joran. Jig. Oh, licin ni. Kena bosku, kena. Kena. Ada apa ni? Oh, GT masuk. Alhamdulillah. Woohoo. Ah! Woohoo. Mantap. Ikan target aku. Alhamdulillah. Mantap lah. Alhamdulillah. Akhirnya aku berjaya mendaratkan GT saiz boleh tahan juga lah saiznya. So, alhamdulillah. Macro jig by Epok Jig 15 gram. Mantap. Marvelous. Marvelous. Epok Jig. Mantap. Tembus terus kau. Mantap lah. Memang betul dia ambil nyut. Berdenyut jiwa. Okey. Alhamdulillah. Saya padu lah. Okey, Nuah pun strike juga kat sana. Seko. Aku strike seko sini, Nuah pun strike kat sana seko. Memang mantap. Mantap lah. GT, seko, 2 ekor. Mana? Mantap. 2 ekor tadi miss call 2 kali. Okey lah bosku. Aku dah balik lah ni. Tak boleh nak mancing lah. Sana angin kuat. Ombak besar tak ada masalah. Angin tu dengan hujan ni. Aku balik lah, aku nak kemas-kemas barang. Lepas tu aku nak naik darat dah. Rasa cukup lah sampai setakat ni je aku ada strike seekor GT. Potong 2 ekor. Pasal angin kuat. Pagi tadi tu ribut. Jadi aku tak boleh nak mancing sangat. Jadi itu je lah hasil yang aku ada.
Okay, terima kasih kerana menonton. Support apa semalam buat angler. Okay, kita jumpa di lain channel, InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum.